Apa sebenarnya yang Vatican simpan dalam bilik rahsia mereka selama berabad-abad? Vatican Secret Archives, 85 kilometer rak dokumen. Kebanyakannya masih belum dibuka untuk umum. Di sini tersimpan surat-surat peribadi Pope, dokumen inkuisisi dan rahsia gereja yang ditutup rapat. Termasuk surat ekskomunikasi Martin Luther yang mengubah sejarah Kristian selama-lamanya. Tapi itu baru permulaan. Rekod perbicaraan Galileo yang dipaksa tarik balik teori bumi mengelilingi matahari. Kebenaran sains dilawan agama. Ada juga surat dalam kod rahsia dari era Perang Dunia Kedua. Apa yang Vatican tahu tentang Holocaust? Hanya scholar terpilih boleh masuk. Permohonan mesti lulus Vatican. Dan ada bahagian yang masih dilarang keras. Dokumen tentang Knights Templar, surat alien, ramalan kiamat, teori konspirasi tak pernah habis. Vatican kata mereka hanya simpan sejarah. Tapi kenapa perlu rahsiakan kalau tiada apa nak disembunyikan? Kebenaran penuh mungkin tak akan kita tahu. Atau mungkin ada yang lebih baik, kekal rahsia